Datang satu lagi Myvi masalah cooling coil. Ni mekanik kita tengah tengok cooling coil dia. Cooling coil dia pun dah teruk juga keadaan dia tu. Nampak berasak-rasak tu. Untuk Myvi ni senang saja, kita kena buka dia punya dashboard, kemudian kita tukar dia punya cooling coil. Dah keluar dia punya dashboard. Kotak cooling coil dia ni melekat dengan dashboard. Nanti kita keluarkanlah kotak cooling coil dia. Dah keluar dah dia punya kotak cooling coil. Senang je kan? Untuk Myvi ni, first buka dashboard dan keluarkan cooling coil. Kan? Senang. 2 step je. Itu dia dah buka. Kita boleh tengok dekat sini dia punya berkulat dia. Noh. Tu bocor. Macam je tu. Kita boleh tengok kat sini, dekat dalam ni ada kerongsang. Jadi kita basuh dia punya kotak cooling coil, kemudian kita pasang cooling coil yang baru. Dan kita dapat suhu dia yang paling sejuk 3.7 darjah Celsius.